أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pada malam yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk menyingkap keagungan ilahi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, penciptaan matahari dan bulan serta penggantian silih berganti siang dan malam merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan penciptaan alam semesta ini, alam yang begitu luas yang mengandungi berjuta-juta bintang, berjuta-juta galaksi, yang mengandungi berjuta-juta makhluk ciptaannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu menjadikan dan mentadbir, dan yang maha mengetahui hikmah di sebalik semua penciptaan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang kelima, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinin wal hisab ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar terang benderang dan bulan bercahaya, dan yang menentukan perjalanan setiap satunya di tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengira bilangan tahun dan mengukur masa. Allah tidak menciptakan semua itu melainkan adanya faedah dan manfaat kegunaannya yang sebenar. Dia menjelaskan ayatnya sebagai tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang dijadikannya itu. Al-Quran mengajak kita sentiasa memikirkan setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan fenomena yang berlaku di sekeliling kita, bahawa semua yang Allah jadikan ini tidaklah secara sia-sia. Kesedaran ini akan membawa kita bersaksi bahawa semuanya ini adalah ciptaan dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita merupakan makhluk yang sangat lemah, tidak berkuasa. Pemerhatian ini akhirnya akan menzahirkan ketauhidan, menzahirkan ketauhidan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah dan tiada sekutu baginya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, matahari dan bulan merupakan dua objek yang dekat dengan kita. Kedua-duanya tetap berputar dan beredar mengikut sunnah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Padanya mengikut jalannya masing-masing dalam peredaran matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mentakdirkan kedua-duanya berhimpun dan bersatu dalam satu garisan, dan itulah yang dinamakan fenomena gerhana. Ahli-ahli falak telah menghitungkan bahawa gerhana bulan akan berlaku pada hari ini 3 Mac 2026 bersamaan dengan 13 Ramadan 1447 Hijrah. Gerhana bulan berlaku apabila jasad bulan atau keseluruhan bulan memasuki kawasan bayang-bayang gelap bumi di Selangor ini. Fenomena gerhana bulan ini dapat disaksikan bermula bulan terbit pada pukul 7.23 malam tadi hingga jam 9.17 malam ini waktu Malaysia, iaitu lebih kurang 1 jam 54 minit. Kemuncak gerhana bulan penuh adalah pada jam 7.33 minit malam tadi sebelum kita berbuka puasa. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan solat sunat gerhana ketika berlakunya gerhana bulan atau matahari, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatih fa iza ra'aitum zalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." ثم قال يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم ولضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana kedua-duanya berlaku bukan disebabkan mati atau hidupnya seseorang. Apabila kamu melihat terjadi gerhana matahari atau terjadi gerhana bulan, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan solat dan juga bersedekah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai umat Muhammad, jikalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis." Riwayat Al-Bukhari. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah gerhana bulan pada malam ini, mimbar menyeru supaya umat Islam wajib meyakini bahawa segala fenomena alam yang berlaku gerhana termasuk pada hari ini adalah dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan berlaku secara kebetulan ataupun dengan sebab-sebab yang lain. Umat Islam hendaklah mengakui kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa tunduk dan patuh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta mempertingkatkan iman dengan memperbanyakkan amal soleh pada setiap masa. Umat Islam hendaklah menjauhi segala perbuatan bentuk kepercayaan dan perkara khurafat, khususnya yang dikaitkan dengan fenomena gerhana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pertukaran malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah sama ada ketika berdiri, ketika duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi lalu berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab api neraka." Surah Ali Imran ayat 190 hingga ayat 191. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi shahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين
اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبهز وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي العهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان صلاح الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah, lindungilah negeri kami dari datangnya bencana, dari datangnya malapetaka dan juga banjir. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha menyelamatkan. Selamatkanlah saudara kami di Gaza. Selamatkanlah Masjidil Aqsa di Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Masjidil Aqsa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah. Allahumma ya muzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum a'da al-muslimin ihzimhum wansuril muslimin alaihim. Allahumma ya dafi al-bala irfa' anna hadha al-waba wal bala wal marad wal shada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تقبل الله منا ومنكم.